Datuk Seri Mujahid Rusurawa, Senator daripada Parlimen kita, Saudara Azli, Ahli Parlimen Al-Shalam, Saudara William Leong, Ahli Parlimen Selayang, pimpinan daripada Keadilan, Amanah dan juga DAP, dan paling penting adalah tuan-tuan dan puan-puan pengundi-pengundi di Dun di Johor ini. Apa khabar semua? 各位大家晚上好，小弟沈志勤是国际贸易及投资贸易及工业部的副部长。然后呢，今天很荣幸的来到这里，来跟大家见面。希望大家呢明天踊跃出来投票。Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya datang ke sini daripada Kuala Lumpur, saya tengok jam betul-betul teruk. Daripada Singapura, ya, semua daripada jalan-jalan besar, pasir gudang dan sebagainya, semua jam teruk. Ini petanda baik. Ini petanda baik sebab kita tahu bahawa gelombang merah sedang menjadi. Betul tuan-tuan dan puan-puan? 这个红潮已经开始涌现。我们希望我们明天呢能制造大的惊喜，好不好？ Tuan-tuan dan puan-puan, saya Timbalan Menteri MITI. Ya, yaitu Timbalan Menteri Investment, Trade and Industry. Dan apa tugas saya? Tugas MITI adalah untuk menarik pelaburan, masuk ke Malaysia, buka kilang dan sebagainya. Saya nak bagi tahu bahawa sejak 2023 sampai 2025, di bawah usaha Perdana Menteri kita, beliau bertungkus lumus ke luar negara, pergi ke China, US, India, Europe, Japan, Korea dan merata dunia. Membawa pelaburan masuk. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak 2023, 2024, 2025, 3 tahun berturut-turut pelaburan masuk ke Malaysia ni pecah rekod sejarah kita, negara kita. 3 tahun kita campur, 3 tahun yang masuk ke Malaysia ni 1.14 trilion ringgit. Ini bukan bilion-bilion lagi lah, trilion ringgit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akibat daripada tu kita tengok bahawa sekarang perdagangan keluar negara kita, ekspor kita pun mencapai rekod 3.06 trilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sebab pengangguran sudah turun kepada yang terendah 11 tahun. Itu sebab anak muda kita sekarang mempunyai peluang pekerjaan jauh lebih baik daripada dulu. 各位，我们的国家在我们的安华首相的努力之下，3年的这个投资创下历史新高。然后呢，这3年的这个努力，我们看到就是我们的出口也是达到历史新高。所以各位，这就是我们国家努力，我们的安华给的努力的成果。 Jadi tuan-tuan dan puan-puan, On Hafiz itu jangan sombong sangat. Dia kalau tanpa kita mengalu-alukan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin. Yang akan sampai tidak lama lagi. Ya. Saya nak menutup ini, tuan-tuan dan puan-puan. Pilihan raya kali ini sangat penting. Kenapa? Sebab kita nampak bahawa ada usaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri yang kita sayangi, yang telah banyak membawa pelaburan, banyak menaikkan ekonomi kita, naikkan ringgit Malaysia. Tetapi mereka sudah takut. Kerana kalau Anwar tetap di sana, di atas sebagai Perdana Menteri, PAS tak ada chance langsung. PAS tak ada. Barisan Nasional pun rasa terancam kerana mereka ingin mengambil balik Perdana Menteri. Itu sebab sekarang telah ada usaha untuk menimbulkan satu gelombang daripada Johor, bulan Julai Johor, bulan Ogos Negeri Sembilan.
Perdana Menteri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh biarkan Muslimat ini berjaya. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan？各位，我们看到现在有野心家，野心家要制造政治的动乱。3年的政治稳定，我们在安华的领导之下，我们的国家越来越进步。现在投资大量的涌入，大家都看在安华的脸上，来到马来西亚投资。我们不能让这个稳定被这些野心家破坏。现在7月，他们要在柔佛兴起一个新的浪潮。8月，圣美兰野心家也要准备夺权。9月、10月可能是马六甲野心家也是准备要用那个浪潮来打倒安华。接下来11月、12月就是沙拉瓦，这个是一个开始。我们必须守紧每一个州，每一个州我们都要全力以赴来阻止、阻挡这种野心家夺权，好不好？Jadi tuan-tuan dan puan-puan, undi itu penting. Esok kita kena memberi satu tekanan yang besar kepada Barisan Nasional. Biar mereka tahu bahawa muslihat mereka dan PAS juga muslihat mereka tidak akan berjaya. Dan kita harus undi Pakatan Johor ke depan. Sekian, terima kasih. Sia-sia, Nandri Vanakkam. Okey, terima kasih.